Laluan bilik air untuk bilik air bilik mandi rumah aku dah rosak nampak ni. Dia dah patah kan. Dia dah rosak, dah tak ada penutup. So aku beli yang baru tapi daripada jenis plastik. So kalau dah tukar ni memang tak boleh lah. So yang aku nak adalah aku nak ambil penutup dia ni. Untuk atas dia ni dan gantikan daripada tu. Okay, jom kita try buka. Okay, aku dah try buka. Buka. So dia macam ni lah. Okay. So aku nak try pasang dia dekat sini. So aku try pasang, tolak macam ni. Masukkan dia ke sini. Ke tolak macam ni, pandai lah korang kan. Try. Okay, aku dah try dia pasang. Baru ni, so sekarang dia boleh tutup lah. Okay, boleh tutup buka balik. Kita tekan. Okay, dah seal balik. Dah tutup dengan elok. So kita boleh tutup. Okay, macam ni. So kepada korang yang berminat nak dapatkan penutup itu lubang air di bilik air yang macam ni, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.